Sebelum tu lupa bila nak perkenalkan spesi-spesi mak. Datang semula ke depan. Ya. Kita perkenalkan diri sekejap. Bismillah. Okay. Lupa lagi nak perkenalkan diri. Ayah Bahirah. Ada Ustazah Mahfuzah. Apa nama Ustazah? Jangan balik cakap Ustazah Muhammad Pek lah. Nama Grammar Ustazah Muhammad Pek. Muhammad Pek. Tusa'idut tulab wa taliban sanatin ula, sanatin tanya, sanatin talta fi kulli makan. Nahfazul kalimat al-asma wal-af'al wal-tawaqif Muhammad Pek. Bersama-sama dengan Mak pada hari ini, kalau kamu pergi ke Facebook Muhammad Pek, jangan lupa follow, dan di situ kamu akan tengok apa tak kat belakang. Itu Facebook Live tu, daripada tak hati lagi. Itu antum semua, ampuna semua boleh tengok siaran langsung hari ini dalam Facebook masing-masing. Ya, Facebook Muhammad Pek tu, antum boleh tengok apa yang kita buat pada hari ini. Daripada tak hati kita berkawat sampai balik nanti. Ya. Okey, di sini kita perkenalkan diri dulu. Silakan. Ya, mari silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Abdul Ghani, panggil Abdul pada Abel Latif kita dengar. panggil Abdul dia tak boleh. Lepas tu nak share di sini video daripada live Facebook ni akan dihantarkan kepada video ni adalah tu apa yang kita belakang tu pada perkenalkan diri. Pada tunggu dalam video tu kita tengoklah. Semua yang akan ada di situ. Terima kasih. Abel zaman Abdul ni belajar di pondok pada khusus di Thailand. Dan dia ambil cuti ni sebab cuti sakit dan okey di sini. Abel belajar kitab tu. Nanti kita apa kata. Terus ada pada belajar. Assalamualaikum, nama saya Abdullah. Boleh panggil Abdullah ya. Abdul dulu belajar pondok Kelate, Destown. Lepas tu Abdul ada anak soleh ngaji Kuala Kangsar Perak. Abdul adalah CEO kepada kita punya konsultan yang awak join yang ini, konsultan hak. Jadi Abdul adalah CEO dia, Hero Electric Kelate. Jadi kami bawa masyarakat kepada seluruh warga Bomin, tak kira umur dan bangsa dan agama. Dan sekarang kita dalam proses sedang membuat MOU dengan NGO Mahabbah bersama Hero Electric Kelate. Silakan. Oh, sampai betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Abdul Aziz Muhammad Ghani. Kita live streaming Ustazah Mahfuzah. So, ya, sudah baik. Ini semua hero-hero Ustazah ya. Mereka semua ambil staff, ya, staff. Ambil SPM, Sijil Tinggi Agama, kemudian jalan sendiri dua orang anak Ustazah ambil syariah di Mesir. Abang Azlan di Ustaz, Abang Aziz staff. Ini staff sambung ke Thailand. Try seorang anak bongsu untuk buat pengajian secara pondok. InsyaAllah lepas ni akan sambung ke Indonesia dari Yaman. Okay, nonton tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Azra Bahira binti Nazri Nadini Bahira. Awana minasana Nisa Ana talib di SMTA Nak Ingin
Timbalan. Tolibah. Nahnu Talibah di SMTA 6 Timbalan. Aku tak mahu tuan-tuan. Tak ada lelaki, kami semua perempuan. Nah, ini kakak dia, kapten dia. Nah, Kapten Bahira. Terus. Nah, yang lain tu semua perempuan. Oh, kawan-kawan. Nah, di sini masa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Andrea Nabi Muhammad Armai. Dan ini Andrea. Ada biasa juga. Allah sebagai visi penyelamat. Dan Lieutenant Komandan dan Naim Badan dekat ini. Si Kaptennya. Assalamualaikum Ini Muhammad Tuhan dari Romansa. Anda terlibat bulan InsyaAllah sebagai sesi kumpulan student. InsyaAllah hari ini mau bawa anak-anak boleh mau daripada tingkatan 1. Mereka lepas ni akan berentak dalam pertandingan di Inovasi Peringkat Kebangsaan di IPG Besut Terengganu bersama dengan Kapten Bahira. Dan pengarah program Daulah Terengganu adalah Ukti Adalia. Dan mereka akan melaksanakan program Mumtaz Surawi bersama lebih kurang dekat 300 orang pelajar di Imtiaz Besut Terengganu. Jadi datangnya mereka ke sekolah ni pada kali ini adalah sebagai persiapan untuk mereka ke SMK Imtiaz Besut Terengganu. Berikan tepukan kepada anak-anak. Okay, sekarang kita tengok nota kita. Masuk balik ke nota kita. Buka.